Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pada part 4, part 5 siri yang kelima aku akan buat perbezaan antara Casio model Golf Alpha 100 ataupun GA100 Aku cuba buat perbezaan berat. Yang ni tiruan Dia punya berat sekali dengan bull bar adalah 60 gram Nampak 60 gram Ini tiruan 60 gram. Sekali dengan bull bar dan seterusnya. Yang ini original Casio GA100 original. Tengok dia punya berat lagi berat Nampak tak? 71 berat dia. Ini berat Casio model Golf Alpha 100 tulen ataupun original. Dia punya berat 70 gram 71 gram. Ini yang original. Kita tengok pula yang tiruan ataupun yang lokal. Tengok ringan ringan, lepas tu body gedabak besar, butang tersembur keluar. Ini tiruan Jangan terkena. Aku dah terkena. Tapi aku malas nak bongkar siapa yang penjual ni, jam ni. Tapi dia ada kat Shopee. Yang aku fed up tu dia cakap 100% tiruan. Dia tak boleh nak tipu punya lah. Kalau aku cerita memang malu dia ni. Aku fed up tu dia kata original 100%. Tapi tak boleh tipu. Sekarang ni semua ada. Dekat YouTube. Banyak sekarang ni. Dia punya apa? Lebih kurang 60. Macam tu. Sekarang ni banyak maklumat boleh cari dalam YouTube. Tak boleh tipu sekarang. Lebih kurang 59 hingga 60 gram Ini tiruan. GA100 tiruan. Berat dia lebih kurang 59 hingga 60 gram. Yang ini yang asli ataupun original. Berat nampak tu. Yang original. Timbang sekali dengan bull bar kedua-dua tadi. Ini original. 71 gram. Jauh perbezaan tu. Berat tu. Itulah saja. Sekian. Terima kasih.